Hai semua, apa khabar? Pada hari ini kita akan belajar tentang kata ganda. Adakah semua sudah bersedia? Baik, marilah kita mulakan. Apakah itu kata ganda? Kata ganda ialah kata yang terbentuk daripada kata dasar yang digandakan sama ada sebahagian atau seluruhnya. Kata ganda terbahagi kepada tiga, iaitu kata ganda penuh, kata ganda separa dan kata ganda berentak atau berirama. Hari ini, kita hanya akan memfokuskan kata ganda separa. Apakah kata ganda separa? Kata ganda separa terbentuk apabila sebahagian daripada kata dasar sahaja yang digandakan. Terdapat dua jenis kata ganda separa, iaitu separa kata tunggal dan separa berimbuhan. Untuk membentuk kata ganda separa tunggal, kita perlu ada kata dasar. Contoh kata dasar, bolah akan menjadi bobolah. Kata dasar diambil sebahagian sahaja, iaitu melibatkan pengulangan suku kata pertama pada kata dasar. Bahagian awal kata dasar yang diambil tadi akan ditambah kata dasar yang diulang untuk membentuk kata ganda separa, bobolah. Untuk menghasilkan kata ganda separa, vokal O akan mengalami perubahan menjadi vokal I berbed. Maka, terbentuklah kata ganda separa berbolah. Contoh lain, daun akan menjadi dedaun, jari akan menjadi jejari, labah akan menjadi lelabah, tikus akan menjadi tetikus, biri akan menjadi bebiri dan jentik akan menjadi jejentik. Mari kita lihat contoh ayat yang menggunakan kata ganda separa tunggal, dedaun. Pekerja itu sedang menyapu dedaun yang bertaburan di taman rekreasi. Contoh kata ganda separa yang seterusnya, tetamu. Contoh ayat, Encik Wong menyambut kedatangan tetamu dengan tangan terbuka. Contoh kata ganda yang lain, lelayang. Contoh ayat, kanak-kanak bermain lelayang di tanah lapang dengan riangnya. Kita lihat pula kata ganda separa berimbuhan. Kata ganda separa berimbuhan terbahagi kepada 4 jenis, iaitu kata ganda separa berimbuhan awalan, akhiran, apitan dan sisipan. Kita lihat kata ganda separa berimbuhan awalan. Contohnya, lompat apabila ditambah dengan imbuhan awalan me akan menjadi melompat-lompat. Bual akan menjadi berbual-bual apabila ditambah imbuhan awalan be, cari akan menjadi tercari-cari apabila ditambah imbuhan te. Tinggi menjadi setinggi-tinggi apabila ditambah imbuhan awalan se. Begitu juga dengan contoh yang lain. Bantu menjadi bantu membantu. Jerit menjadi jerit menjerit. Gopoh menjadi tergopoh-gopoh. Cantik menjadi secantik-cantik. Kita lihat contoh ayat dengan kata ganda separa berimbuhan awalan, berbual-bual. Puan Mei dan jirannya sedang berbual-bual dengan mesra. Kita lihat contoh kata ganda berimbuhan awalan ayat yang lain. Bantu membantu. Mereka bantu membantu membersihkan kawasan persekitaran. Kata ganda separa berimbuhan akhiran. Kita lihat contoh pertama. Bunga akan menjadi bunga-bungaan apabila ditambah akhiran an. Tanya menjadi tanya-tanyakan apabila ditambah akhiran kan. Sayur menjadi sayur-sayuran. Doa menjadi doa-doaan. Tanam menjadi tanam-tanaman. Amat menjadi amat-amati. Orang menjadi orang-orangan dan bayang menjadi bayang-bayangi. Kita lihat contoh ayat. Laman rumah Wen Li dipenuhi bunga-bungaan yang cantik sekali. Kata ganda separa berimbuhan ketiga, kata ganda separa berimbuhan apitan. Contoh pertama, kejar menjadi berkejar-kejaran apabila ditambah kata berimbuhan apitan be-an. Tinggi menjadi meninggi-ninggikan. Salam menjadi bersalam-salaman. Ulang menjadi mengulang-ulangi. Merah menjadi kemerah-merahan. Manja menjadi dimanja-manjakan. Anak menjadi keanak-anakan dan marah menjadi dimarah-marahi. Kita lihat contoh ayat menggunakan kata separa berimbuhan apitan, berpeluk-pelukan. Lili dan ibunya berpeluk-pelukan untuk melepaskan rindu. Kata ganda separa berimbuhan keempat, kata ganda separa berimbuhan sisipan. Imbuhan sisipan ialah imbuhan yang hadir di celah-celah perkataan atau secara menyisip. Contoh pertama, gilang gemilang. Proses yang berlaku ialah kata adjektif gilang mengalami penggandaan penuh untuk menjadi gilang-gilang kemudian ditambah dengan sisipan im untuk membentuk gilang gemilang. Contoh yang lain, turun menjadi turun-temurun.
Tapak menjadi tapak telapak apabila ditambah dengan sisipan el. Contoh yang lain, tunjuk menjadi tunjuk telunjuk. Gigi menjadi gigi gerigi apabila ditambah dengan sisipan er. Contoh yang lain, kuping menjadi kuping keruping. Sambung menjadi sambung sinambung apabila ditambah dengan sisipan in. Kita lihat contoh ayat dengan kata berimbuhan sisipan, turun-temurun. Kemahiran membuat barangan seramik diwarisi secara turun-temurun dalam kalangan ahli keluarga. Demikianlah penjelasan tentang kata ganda separa. Sekarang, kita lihat contoh soalan tentang kata ganda. Sebelum menjawab soalan ini, kita analisis jawapan yang diberikan. Pilihan A, sesawang bermaksud laman web. Pilihan B, sesekat bermaksud alat yang menghalang aliran udara, cecair atau bunyi. Pilihan C, sesusun bermaksud satu set barang yang bertingkat, seperti pinggan. Dan pilihan D, sesiku ialah alat ukur sudut tepat. Oleh itu, jawapan yang paling sesuai berdasarkan konteks ayat yang diberikan ialah A, sesawang. Tina melayari laman sesawang untuk mencari ilmu ikhtiar hidup. Cikgu berharap murid-murid dapat memahami pembelajaran pada hari ini, iaitu kata ganda separa. Semoga murid dapat menjawab soalan dengan betul. Selamat mencuba. Kita jumpa lagi.